mudah apa dulu? Ban. Dia tengok BO kan ni. Oh, pala beda-beda ni. Kami tengok agam Jumat kaih bukan dosa. Ni tadi umdahnya dosa. Ada buah saja. Ni betul. Nah, dong. Ada beruk dengar anak gue bum semua malam Jumat sudah baru. Tanya agam. Pak dengar berapa? Hah? Kok bitnya jelas? Ajalah. Jelas. Kita berungkungnya berarti kan. Daerah Pursun jadi kunju punya perungkungan. Dia awak Kristen ni nak. Nyo, kau nak cakap kau ni kau pegah. Dia kata yang cakap pegah kau nak pegah. Bejut pegah. Katanya, katanya aku pegah. Katanya nak aku pegah. Bejut bahanya. Ya, bejut dia pegah. Le guru Kristen. Nak ada pu. Ati kajak prodalnya le Kristen dengan tu. Yang kamu tetap benar. Puji penduduk kamu tonton. Kamu di betul dengan kai duk dah. Oh, tak pernah aja pada anak aduk kekal ni nak. Tak kira mana lagi. Oi pindah hari demo hoi na. Budang na pui pindah demo. Kampung giron indah wah. Puan lagi. Putra ya pindah yang di Komplek pangkat asal karya pangkat yang kira mana lain. di komplek ini. Komplek Kristen. Lu ngam Pak Rawin kok ke? Kan Pak Rawin yang Pak Radin beda. Baru yang Pak Radin. Pak Radin epat. Dari mati. Yo dari JO yang kena nilai kirim. Nak nyo betul lagi yang pegah Kristen. Hai, ladu, kena madu, kena apa? Hai yang aku pegah pun apa le. Pegah nak pegah mandu me pelurungkungnya aku pegah aku pegah nak gua. Nah Kristen aku pegah. Di pelurungkungnya tu. Masalah agama. Kontong aku pegah mandu mah. Agama ni. Oh, yang apa teh kak? Burung percayaan bro. Asal anak ganggu dah ya, ganggu ya. Kan ganggu nyo yang pegah Kristen yang pegah. Asal anak aja acah-acah. Kau pegah yang cipek. Nak kaji pegah kah anak Kristen pelurungkungnya? Ah, biji tebang biji liu. Nampak. Bila ke sana? Sana sama-sama kampung ada. Ai nak ke tengok Islam nak dia barang nak mesti kita. Yang kau pegah pun no, kau pegah aja yang kau pegah pun no, nah urang Kristen ke mana kau pegah ni? Di pelorongkong nah urang Kristen. Ai video bukan haji.